ke baginda sakit tu. Itu Aisyah kata. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa ketika sakit baginda membaca muawwidzat untuk dirinya, kemudian meniupkannya. Az-Zuhri, salah seorang perawi hadis itu, ditanya, bagaimana meniupkannya? Dia menjawab, baginda meniup kedua telapak tangannya dan mengusapkan keduanya ke wajah. Nabi sapukan ke wajah. Hadis-hadis yang kami nukil pada bahagian ini termasuk juga hadis-hadis pada bab zikir yang diucapkan untuk orang gila, iaitu membaca surah Fatihah dan selainnya. Kita dah baca dalam pertemuan yang lepas. Salah satu daripada hadis ayat-ayat yang boleh kita baca sebagai pendinding ialah hadis yang kita baca dalam bab yang lepas. Hadis ini adalah ayat-ayat yang terkandung dalam kitab Kecil Manzil. Kitab Kecil Manzil ialah himpunan ayat-ayat yang tertentu yang ajar oleh baginda Nabi SAW. Ayat ni bagus untuk kita jadikan amalan bacaan. Amalan bacaan. Standby kat rumah tu kena ada. Mahirkan dia. Selain daripada kita baca Yasin, yang amalan kita. Selain daripada kita baca himpunan ayat-ayat Quran dalam tahlil tu, ayat Quran, dan juga selawat serta ucapan tahlil tu. Nama dia tahlil sebenarnya. Tak semestinya baca masa orang mati, tuan-tuan. Kita boleh baca bila-bila je. Baca untuk sempena doa selamat pun boleh. Yang penting lepas tu kita doa. Sebab himpunan dalam tu, sebahagian besarnya ada ayat-ayat yang Allah Surah sebut. Dalam hadis ketika orang yang kena gila tu, orang yang kena sakit gila, Nabi baca pada dia sehinggalah dia sembuh daripada sakit gila dia tu tadi. Kan? Ayat tu, kemudian zikir dan sebagainya. Antara perkara yang boleh kita jadikan amalan, mahirkan untuk baca ialah manzil. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan selainnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW apabila ada seseorang mengadu kepada baginda tentang suatu penyakit atau luka, baginda SAW bersabda sambil meletakkan jarinya demikian. Sufyan bin Uyainah, seorang perawi, menancapkan jari telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya. Nabi SAW membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Nabi SAW menyebut, Aisyah mengatakan, Nabi SAW bila ada orang mengadu sakit, luka dan sebagainya, Nabi ambil jari telunjuk dia, Nabi cucuk ke tanah. Ada riwayat yang lain, Nabi tiupkan, ludahkan pada tangan dia, pada jari dia tu, ludah dia, kemudian Nabi cucukkan jarinya ke tanah. Nabi baca zikir tadi, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebahagian daripada kami, dengannya orang sakit di antara kami boleh sembuh dengan izin Tuhan kami. Maknanya ailio kita tu ada sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Turbatu ardina biriqati ba'dina. Para ulama mengatakan maksud biriqati ba'dina adalah dengan ludah, iaitulah ludah manusia. Ibn Faris mengatakan ludah di sini ialah ludah manusia dan selainnya. Ini sebahagian daripada zikir yang boleh kita baca bila kita pergi ziarah orang sakit. Banyak lagi zikir yang lain, tuan-tuan. Doa ataupun bacaan yang boleh kita baca bila kita pergi ziarah orang, ataupun takdirnya orang-orang yang dekat dengan kita sakit dan sebagainya, kadang-kadang kita buat sendiri je. InsyaAllah, yakin tuan-tuan, yakin. Sahabat yakin dengan surah Fatihah dia boleh sembuh orang gila. Sahabat yakin dengan surah Fatihah dia boleh sembuh orang yang kena sengat binatang bisa, lama dah tak sembuh-sembuh. Tak boleh. Tapi kita kena yakin dengan Allah Ta'ala. Kita sebut awal tadi, tak dinafikan boleh perlunya kita berjumpa doktor
untuk kesan penyakit kita dengan ambil ubat dan sebagainya. Selain daripada itu, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita akan sambung pembacaan ni selepas setiap solat asar, insya-Allah sikit-sikit. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sumbangan pada petang ini untuk Ma'at Tahfiz Darul Fikri.